Selamat Hari Raya. Kami datang nak duit raya. Selamat Raya. Raya tu kan. Korang ni jalan pakai lutut ke apa? Duduklah itu sedap tu. Pas satu. Ambil. Apa tu? Wah. Hei! Nak ke mana tu? Nak balik jap. Nanti kami datang balik tau. Okay. Tak payah nak tipu. Aku nampak tadi kamu tumpah ke atas kursi aku kan? Sorry Datuk. Aduh. Nak cuci nak basuh. Bawa sini. Situ. Belakang sikit belakang. Bukan. Gigi. Kan letak la ilaha illallah. Letak bawah belakang sikit belakang. Dah. Oh. Korang tahun lepas datang rumah aku juga kan? Tengok sofa baru kan? Ini nak curi sofa. Tertumpah Datuk. Tak tahu nama apa. Pegang ni. Ini mineral water ni. Ini kan Ella Furniture. Tak payah nak risau. Buka air mineral tu. Minum ke apa? Bukan minum. Kita nak cuci sekarang ni. Tuang dalam tu. Tak ada sabun Datuk? Tak ada. Dia kalau nak sabun, nak sabun mulut kamu je sekarang. Semua? Jangan banyak-banyak. Kamu semua kan kejap lagi nak minum. Ni, basahkan. Lap. Tak adalah minum benda ni. Suruh lap. Okey, sekarang lap. Ni air mineral. Tengok. Kamu lap. Tengok. Gila. Kamu jangan main-main ni Ella Furniture. Magic. Ya, kalau tumpah-tumpah tak payah curi kursi orang. Kita bersihkan macam gini je. Magic lah. Kami baru nak hantar Dobby. Kamu nak hantar kursi masa Dobby nak masuk washing machine. Macam mana kamu? Ilaha illallah. Kan elok tu bersih. Macam baru. Tak ada lah sirap tadi. Datuk beli kat Ella Furniture lah ni. Tak adalah kedai sensei. Kan tadi cakap Ella Furniture. Allah buat budak-budak zaman sekarang ni. Dah ni. So tak payah bawa lah. Oleh kerana kamu tumpahkan ni, duit raya tak ada. Yang ada mineral raya. Dah balik. Terima kasih ni. Tak, mineral water tu buat balik. Duit raya tak dapat lah. Tak ada. Kain tu buat sini. Kamu tadi kursi nak curi kain, nak curi. Dah. Kain orang. Balik dulu lah. Dah potong kat kursi aku. Hei.